Muhyiddin Yassin mengumumkan peletakan jawatannya sebagai pengerusi Perikatan Nasional berkuat kuasa 1 Januari ini. Muhyiddin menerajui gabungan itu sejak 7 Ogos 2020 ketika ia didaftarkan secara rasmi. Pengumuman ini susulan kemelut politik di Perlis yang menyaksikan Adun Sanglang daripada PAS, Shukri Ramli, meletak jawatan Menteri Besar dan digantikan Adun Kuala Perlis daripada Bersatu, Abu Bakar Hamzah. Sementara itu, sumber enggan dinamakan berkata Muhyiddin memaklumkan keputusannya melepaskan jawatan pengerusi PN dalam kumpulan WhatsApp Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, termasuk kepada semua ahli Parlimen Pembangkang lewat malam tadi. Dalam pada itu, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari menyifatkan keputusan Muhyiddin itu tindakan bijak dan tepat kerana PN memerlukan momentum baharu menjelang PRU16. Beliau yakin PAS akan menampilkan calon sendiri untuk menerajui PN sebagai pengerusi yang baru yang boleh menggembling kekuatan parti-parti yang ada di bawah PN. Zahrul Alam, Yahya Syahir, FMT.